Kalau ni kan aku punya affiliate ni adalah kerja part time aku. Tapi alhamdulillah disebabkan part time ni lah aku dapat mengumpul sedikit simpanan. Macam aku kumpulkan emas. Dan aku pilih public gold untuk aku kumpulkan emas aku. Sebenarnya daripada dulu lagi aku dah kumpul emas, cuma tak konsisten lah. Tapi disebabkan alhamdulillah ada duit lebihan daripada affiliate ni, so aku dapat kumpul agak lebih sedikit berbanding yang dulu lah. Macam sekarang ni aku baru keluarkan aku punya dinar. 1 dinar, 2 dinar. Dia sebenarnya kalau public gold korang boleh beli macam-macam. Ada 1 gram, ada 5 gram, 10 gram, 50 gram. Dinar pula ada setengah dinar, ada 1 dinar, ada 5 dinar. Macam aku suka kumpul 1 dinar. Dan aku pilih dinar sebab aku suka dia punya design dia. Cuma yang sekarang ni dia punya dinar dalam kad macam ni. Dia tak ada macam dulu punya yang mana korang boleh keluarkan dan korang boleh pegang shilling tu. Tapi tak apa, sama je. Benda sama je. Cuma yang dulu korang boleh pegang. Yang sekarang ni korang tak boleh pegang. Korang dapat sekalikan kad dan dia melekat dekat kad macam ni. 1 dinar sama dengan 4.25 gram. So korang boleh kalikan lah. Aku teringat lagi masa aku kahwin dulu, aku bagi hantaran dekat isteri aku 3 dinar. Okay? 3 dinar dulu-dulu bersamaan dengan lebih kurang 1 dinar dulu dalam 800 je. Sekarang ni 1 dinar ni 2000 lebih, babe. Sekarang ni pun 1 gram dah 500 lebih kan. So kalikan dengan 4.25, 2000 lebih. Bayangkan, 1 dinar sekarang ni, aku boleh beli 3 dinar masa aku kahwin dulu. Okey, masa kahwin dululah. Sekarang ni anak aku dah darjah 2 dah. Okey, maknanya dia punya kenaikan harga dia tu, walaupun tak banyak, tapi memang akan naik. Okey, 1 dinar hari ni, 9 tahun lepas punya, aku boleh beli 3 dinar. Bayangkan. So, untuk korang yang ada duit lebih, korang boleh je simpan dekat ASB ke, GWSP ke, ataupun apa-apa pelaburan yang korang simpan. Macam aku pilih public gold dan aku simpan dinar. So kalau korang minat nak tahu pasal simpanan untuk public gold ni, boleh je DM aku. Aku akan terangkan sikit-sikit mana yang aku tahu. Dan kalau nak buka akaun pun, aku boleh bukakan akaun untuk korang. Jangan risau, tak ada charge, tak ada apa benda. Kita share-share benda-benda bagus untuk simpanan hari tua.